Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Speaker Yang Berhormat Sikamat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Sikamat di atas pembentangan Belanjawan 2026 pada hari Jumaat yang lepas. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Ini Betul memberi peluang dan ruang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2026. Datuk Yang Kedua, terima kasih juga kepada kaki tangan kerajaan negeri yang bertukar rumus melunaskan Belanjawan 2025, dan insya-Allah mereka juga akan bertukar rumus untuk melunaskan Belanjawan 2026. Alangkah indahnya jika Belanjawan 2026 ini memasukkan peruntukan kepada kami pembangkang. Datuk Yang Tua, pantai dan rakyat bukan untuk komersial semata-mata. Saya ingin menegaskan bahawa pantai adalah aset awam, bukan untuk dimonopoli oleh pihak tertentu. Kini kita melihat trend yang membimbangkan di mana hotel-hotel dan projek swasta dibina betul-betul di pesisir pantai sehingga menutup akses rakyat ke kawasan tersebut. Keadaan ini bukan sahaja mencemarkan imej semula jadi pantai, malah menghalang rakyat untuk menikmati ruang awam yang sepatutnya menjadi hak mereka. Saya ingin menegaskan bahawa kita tidak menolak pembangunan dan kemajuan. Namun, pembangunan hotel dan projek komersial di kawasan pesisir pantai haruslah diperindahkan ke kualiti yang sesuai, seperti di seberang jalan dan dari pantai, dan bukannya di tepi pantai. Tindakan membina terus di pesisir pantai bukan sahaja menjelaskan keindahan semula jadi, malah mengganggu akses rakyat untuk menggunakan pantai sebagai ruang rekreasi dan komuniti. Datuk Yang Tua, sebelum itu saya mendesak kerajaan akan menghentikan kelulusan sebarang pembinaan hotel baru di pesisir pantai. Malah kerajaan perlu meneliti semula dan juga perlu mengambil semula atau menurus tanah-tanah yang telah menjadi milik individu atau pihak swasta, serta meletakkan status pantai sebagai harta awam yang diwartakan. Dengan langkah ini, pembangunan boleh diteruskan tanpa memejahkan hak rakyat atau keindahan semula jadi. Tuan Yang Ketua, marilah kita sama-sama memastikan pantai tetap untuk rakyat, bukan untuk kepentingan komersial semata-mata, supaya warisan semula jadi ini terus menjadi kebanggaan dan hak milik rakyat Negeri Sembilan. Datuk Yang Tua, isu pampasan dan masa depan nelayan di Port Dickson. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kebimbangan besar dalam kalangan para nelayan yang terjejas akibat pelaksanaan projek Hibiscus 2. Pada masa ini, imbuhan atau pampasan minyak hanya diberikan sepanjang tempoh projek berjalan, sedangkan hakikatnya kawasan tangkapan ikan mereka telah mengecil secara kekal. Pengurangan kawasan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan harian mereka, malah turut mengancam kelangsungan sumber rezeki mereka dalam jangka masa yang panjang. Persoalannya, apakah perancangan kerajaan negeri bagi memastikan mata pencarian nelayan terus terjamin setelah projek ini selesai? Nelayan telah menyuarakan kebimbangan bahawa mereka tidak lagi menerima imbuhan sebaik saja projek itu tamat, sedangkan implikasi terhadap kawasan tangkapan adalah berpanjangan. Situasi ini tidak adil kepada mereka yang sejak turun-menurun bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Datuk Yang Tua, saya ingin menegaskan bahawa bantuan kepada nelayan tidak seharusnya bermaksud memaksa mereka beralih ke
kepada pekerjaan lain yang tiada berkaitan dengan perikanan. Nelayan ingin kekal sebagai nelayan. Itulah kemahiran, itulah kepakaran, dan itulah identiti mereka. Justru semasa kerajaan negeri mempertingkatkan bentuk sokongan yang benar-benar dapat memperkukuhkan industri perikanan. Ini sebagai satu penyelesaian, iaitu menyediakan peralatan moden, mempertingkatkan infrastruktur jeti, serta kemudahan menyimpan, menyusun semula peralatan tangkapan atau mengurus semula kawasan perairan supaya mereka mempunyai ruang dan ruangnya cukup untuk meneruskan aktiviti penangkapan ikan. Dengan langkah-langkah ini, kelangsungan hidup nelayan dapat dipelihara dan mereka tidak tersisih akibat pembangunan yang berlaku di kawasan perairan mereka sendiri. Saya berharap isu ini beri perhatian serius untuk memastikan kesejahteraan komunitas nelayan terus terjamin untuk masa depan mereka. Datuk yang kedua, isu kelas fardu ain. Tuan Dipertua, saya ingin menarik perhatian Dewan bahawa isu ini telah saya bangkitkan pada sidang yang lalu. Kelas fardu ain semakin besar, permintaan rakyat terhadap pendidikan fardu ain semakin meningkat, namun kemudahan serta kapasiti ruang sekolah masih tidak memadai. Banyak sekolah beroperasi dengan ruang yang terhad sehingga menimbulkan keperluan mendesak untuk penambahan kelas-kelas baru bagi menampung jumlah pelajar. Pada masa yang sama, kekurangan tenaga pengajar juga membejaskan mutu pelajaran, menyebabkan guru-guru fardu ain terpaksa mengendalikan kelas yang melebihi kapasiti idea. Sebelum itu, saya memohon supaya kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dapat meneliti serta memberi kemudahan serta menambah baikkan infrastruktur, menyediakan kelas tambahan serta menambah bilangan guru fardu ain ini agar permintaan tinggi daripada ibu bapa dapat dipenuhi dan mutu pendidikan agama anak-anak terus jamin. Mengikut data murid pada sesi 2023, jumlah keseluruhan murid adalah 83,202 orang yang mengikuti kelas kafa dan juga kaf seramai 57,206 orang, iaitu sebanyak 69%. Yang tidak mengikuti kelas fardu ain ialah seramai 25,990 orang, iaitu 31%. Datuk Yang Pertua, keperluan pembinaan sekolah rendah di Taman Desa PD. Saya ingin mengangkat perhatian Dewan bahawa keperluan untuk mewujudkan sekolah rendah baru di kawasan Taman Desa PD pada masa ini kerana penduduknya terpaksa menghantar anak-anak mereka ke sekolah rendah yang agak jauh, iaitu di sekolah kebangsaan rantau terletak 10 km dari Desa PD, manakala sekolah kebangsaan Kampung Baru Sirusa pula 14 km. Jarak yang beritahu mengi jauh ini memberi tekanan kepada ibu bapa, terutama mereka yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, selain menambah kos pengangkutan dan masa perjalanan belajar setiap hari agak meletihkan mereka. Datuk Pertua, pembinaan 11 sekolah rendah di Taman Desa PD bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk taman itu saja, malah akan turut menampung keperluan pendidikan anak-anak di sekitaran yang berhampiran seperti kampung barisan serta anak-anak pekerja ladang di ladang Suabetul. Dengan pertumbuhan polarisasi dan pembangunan perumahan di kawasan tersebut, kemudahan sekolah rendah yang lebih dekat akan mudah diakses adalah keperluan asas yang wajar diberi keutamaan. Saya mohon agar kerajaan negeri dan Kementerian Pendidikan mempertimbangkan sebuah sekolah rendah baru di Taman Desa PD bagi memastikan akses pendidikan yang lebih selamat, mudah, mampan untuk generasi muda pada asas ini. Datuk Yang Pertua, saya ingin mengangkatkan satu keperluan terdesak bagi penduduk di Taman Vista Jaya serta sekitarnya, khususnya Taman Bayu Indra. Pada masa ini, di kawasan tersebut terpaksa menunaikan solat Jumaat di Masjid Bandar Spring Hill yang bukan saja agak jauh, tapi juga tidak mampu menampung jemaah
yang semakin meningkat. Setiap minggu, masjid itu penuh sesak sehingga ada terpaksa solat di luar ruang utama. Sebelum itu, saya mohon agar surah Taman Visajaya dipertimbangkan untuk dinaik taraf sebagai sebuah surah Jumaat. Surah ini juga mampu menjadi pusat ibadah yang lebih dekat dan selesa, sekaligus menampung keperluan jemaah termasuk Taman Bayu Indah yang turut berpangan cabaran jarak dan kapasiti penduduk. Saya berharap pihak berkuasa agar dapat memberi penilaian segera dan memberikan kelulusan yang sewajaran demi kemudahan serta kesejahteraan umat Islam. Datuk Yang Pertua, saya juga bersetuju dengan lukut isu pencahayaan di Seremban Port Dickson Highway. Izin kita perhatian bahawa isu keselamatan jalan raya semalam kita itu kekurangan pencahayaan di lebuh raya Seremban Port Dickson. Lebuh raya ini sepanjang 23 km ini menghubungi Mambau, Seremban dan Port Dickson dan digunakan oleh ribuan pengguna pada setiap hari, termasuk kenderaan-kenderaan pendirian, lori dan kenderaan berat. Pada pelbagai waktu, terutama pada waktu malam dan ketika cuaca buruk, keadaan ini menjadi tidak selesa kerana pencahayaan atau kekurangan lampu jalan. Ini menjadikan resiko untuk kemalangan itulah lebih tinggi. Datuk Yang Pertua, pencahayaan di tanah perkebunan Taman Ikan Perdana. Saya ingin menarik perhatian Dewan bahawa isu pencahayaan di tanah perkebunan Taman Intan Perdana yang memerlukan tindakan segera. Kawasan perkebunan tersebut berada dalam keadaan gelap pada waktu malam, walhal terdapat urusan pengemudian yang perlu dilaksanakan pada waktu malam apabila berlaku kelewatan atau sebelah petang. Keadaan pencahayaan yang tidak memadai itu menyukarkan petugas melaksanakan tugas pengurusan jenazah secara teratur, selamat dan penuh beradab. Ingin saya maklumkan bahawa pihak pengurusan kubur tersebut terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan membeli lampu solar bagi menampung keperluan asas pencahayaan. Namun begitu, pencahayaan tersebut masih tidak cukup dan tidak konsisten untuk menyokong kerja-kerja pengurusan jenazah pada waktu malam. Laluan jalan berhampir kawasan perkebunan turut berada dalam keadaan gelap dan boleh menimbulkan risiko keselamatan kepada pengguna. Dan merayu kepada pihak berkuasa berkaitan meliti keperluan lampu pencahayaan sesuai dan berkesan sama ada secara konvensional atau lampu solar demi memastikan keselamatan serta kelancaran dalam penghormatan kepada pengguna jenazah di tanah perkebunan. Datuk Yang Pertua, sebagai wakil rakyat, saya ingin menekankan bahawa isu penting yang perlu diberi perhatian agar pembelanjaan ini dapat memberi manfaat maksimum kepada seluruh Negeri Sembilan, khususnya di kawasan luar bandar dan komuniti yang lebih memerlukan. Pertama, berkaitan dengan pengagihan bantuan dan pelaksanaan projek. Saya ingin bertanya, bagaimana kerajaan sendiri memastikan penyaluran bantuan dan projek ini sampai ke kawasan luar bandar dan kawasan pelancur yang bukan bandar seperti Port Dickson, Jelbu dan daerah-daerah luar bandar yang lain. Adakah terdapat mekanisme khusus supaya pembangunan ini tidak tertumpu di bandar sahaja? Kedua, berkaitan dengan ketulusan pelaksanaan dengan 69 inisiatif yang dirancang, saya ingin menegaskan kepentingan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang jelas. Bagaimana kerajaan negeri memastikan rakyat dapat melihat perkembangan projek, status peruntukan dan kebersamaan setiap inisiatif. Tanpa pemantauan yang telus, risiko kelewatan dan ketidakadilan dalam pengagihan pasti akan wujud. Ketiga, berkaitan dengan defisit bajet, belanjawan 2026 mencatatkan defisit sebanyak 30 juta ringgit. Saya ingin bertanya, apakah langkah jangka panjang kerajaan untuk memulihkan keseimbangan bajet dan adakah terdapat rancangan untuk menjana semua pendapatan tambahan supaya defisit
tidak memberi tekanan kepada pelaksanaan pelantaran projek kepada rakyat. Keempat, berkaitan bantuan kesihatan. Kerajaan negeri telah menyediakan bantuan untuk pesakit kanser, dialisis dan rawatan kesihatan kritikal. Bagaimana kerajaan memastikan dana tambahan disediakan sekiranya bilangan penerima itu meningkat. Ini penting supaya rakyat yang benar-benar memerlukan tidak terlepas daripada manfaat bantuan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Kelima, berkaitan pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan. Saya ingin juga menekankan bahawa perbelanjaan ini harus memberi impak langsung kepada peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi tempatan, khususnya untuk golongan belia, komuniti miskin B40. Apakah strategi kerajaan untuk memastikan projek pembangunan, projek pelancongan dan inisiatif ekonomi dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat di negeri ini? Yang berhormat Datuk Speaker, secara keseluruhannya, Belanjawan Negeri Sembilan 2026 menunjukkan niat baik kerajaan untuk menyentuh pelbagai aspek kebajikan rakyat. Namun, keberskanan ini, bajet ini bergantung kepada pelaksanaan, ketelusan dan pemantauan yang berkesan. Saya berharap kerajaan negeri dapat menjawab dan memberi penjelasan yang komprehensif bagi memastikan setiap ringgit dibelanjakan memberi manfaat maksimum kepada rakyat sekalian. Bakal Pinang menyokong Belanjawan 2026 dengan pindahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.